Baik, untuk peribahasa kali ini, cikgu akan mengetengahkan tema perbuatan dalam perniagaan akhirnya mendatangkan kerugian. Hanya ada dua peribahasa untuk tema ini. Peribahasa yang pertama adalah baru hendak bertunas, sudah dipetik, lama-lama matilah pokoknya. Peribahasa kedua, takut titik lalu tumpah. Baik, seperti biasa kita akan lihat video dahulu. Video ini dilakukan oleh Hazwan dan Zaki. Perihal perbuatan dalam perniagaan akhirnya mendatangkan kerugian. Baru hendak bertunas sudah dipetik, lama matilah pokoknya. Orang yang berniaga baru mendapat keuntungan sedikit, sudah berbelanja besar, akhirnya habislah wang untuk meneruskan perniagaannya. Ia merujuk kepada perbelanjaan. Takut petik lalu tumpah. Takut kerugian kecil, akhirnya dapat kerugian besar. Ini menunjukkan kepada takut rugi. Dibuat oleh Zaki dan Hazwan. Terima kasih. Terima kasih Hazwan dan Zaki. Baik, peribahasa pertama, baru hendak bertunas, sudah dipetik, lama-lama matilah pokoknya, membawa makna ibarat orang yang baru berniaga, mendapat keuntungan sedikit, sudah berbelanja besar. Tapi perbelanjaan ini bukan untuk perniagaannya, ya, digunakan untuk perkara-perkara lain, tidak ada kaitan dengan perniagaan. Dan akhirnya wang untuk meneruskan perniagaannya sudah tiada, sudah habis. Dan ini menjejas perniagaannya, dan perniagaannya akhirnya terpaksa dihentikan. Itu merujuk kepada matilah pokok, ya, lama-lama matilah pokok. Baik, di sini konteks penggunaan adalah perbelanjaan. Kerana perbelanjaan yang tidak hati-hati, tidak menitik beratkan perniagaan, digunakan untuk perkara lain yang mendatangkan kerugian, ya. Perbelanjaan dalam konteks pembelanjaan mendatangkan kerugian. Peribahasa kedua, takut titik lalu tumpah. Makna peribahasa, hendak mengelak kerugian kecil, akhirnya mendapat kerugian besar. Baik, konteksnya begini. Dalam perniagaan, biasanya kita perlu membuat pilihan. Maknanya perlu membuat keputusan. Dan keputusan itu bersandar kepada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan dalam perniagaan ini biasanya berkait dengan perbelanjaan. Kalau kita nak lakukan sesuatu dalam perniagaan, kita perlu belanja. Tapi di sini, konteksnya tidak belanja. Tidak belanja kerana takut rugi. Jadi berbeza dengan konteks peribahasa pertama. Peribahasa pertama kerana belanja, tidak berhati-hati, ianya mendatangkan kerugian. Yang kedua pula kerana takut hendak belanja, jadi tidak belanja, bertentangan, ya. Tidak belanja akhirnya mendatangkan kerugian. Bagaimana? Okey, contohnya seperti ini. Saya sering gunakan contoh ini dalam menjelaskan makna peribahasa ini. Kita lihat bagaimana filem Lieutenant Adnan, ya, yang telah dijayakan oleh Singapura dan juga Malaysia. Kalau kita lihat contoh di Singapura, filem Lieutenant Adnan dihasilkan menggunakan bajet yang begitu kecil, tidak menggunakan bajet yang begitu besar. Jadi kerana itu kita lihat pelakon-pelakon yang turut menjayakan filem itu bilangannya kecil. Dan pelakon-pelakon ini kerap digunakan beberapa kali untuk menunjukkan satu suasana perang yang mengandungi ramai prajurit ataupun askar-askar. Jadi hasilnya kita lihat dengan bajet yang kecil, ya, tidak ingin melaburkan menggunakan bajet yang lebih besar, filem itu akhirnya terhasil, ataupun filem itu akhirnya kita lihat tidak menarik. Dan tidak menarik peminat ataupun mereka-mereka yang ingin tahu Lieutenant Adnan dengan lebih lanjut, tidak menarik minat mereka untuk melihat filem itu. Dan filem itu hanya dilihat oleh rakyat Singapura di televisyen nasional Singapura.
Berbanding dengan Malaysia, bila Malaysia menjayakan filem Lieutenant Adnan, bajetnya begitu besar. Ya, dan kita dapat lihat bila uh, bila kita dapat lihat dalam medan peperangan dalam filem tersebut dapat dijayakan dengan begitu hebat. Ada kapal terbang, ada kereta tank, kereta kebal, ada ramai askar, dan ada juga askar-askar yang kelihatannya seperti orang Jepun, ada kelihatannya seperti orang putih dan sebagainya. Macam-macam. Jadi bajetnya besar, dan akhirnya filem itu begitu berjaya, begitu terkenal, memenangi banyak anugerah, dan dilihat, ditonton bukan sahaja mereka di Malaysia, malah di luar Malaysia. Jadi kalau kita bandingkan dengan filem Lieutenant Adnan yang dijayakan di Singapura, kerana tidak berani untuk berbelanja besar, akhirnya filem itu tidak mendatangkan apa-apa keuntungan lah, ya. Tapi di Malaysia, kerana belanja besar, sanggup belanja, ya, akhirnya filem itu sangat berjaya. Jadi kita dapat lihat, kerana takut belanja, ianya mendatangkan kerugian. Ya, saya harap penjelasan ini jelas, bagaimana kedua-dua konteks peribahasa ini berbeza. Baik, itu saja. Terima kasih.